Dunia kita berubah begitu pantas, jadi pendidikan pun perlu seiring dengannya. Jom kita fahami teras strategik 1. Jadi, persoalannya, kenapa sistem pendidikan kita perlu sentiasa bersedia untuk masa depan? Puncanya, tentulah globalisasi dan teknologi yang pesat. Semuanya bergerak dengan sangat laju sekarang. Nah, inilah jawapannya. Teras strategik 1. Pelan kita untuk pastikan Malaysia sentiasa di hadapan. Okey, pelan ini dibina atas 3 tiang utama, terangkum, dinamik dan juga relevan. Pertama, terangkum. Maksudnya, kita nak pastikan tiada seorang murid pun yang akan tercicir. Kedua, dinamik. Sistem pendidikan kita mesti anjal, sentiasa boleh ikut peredaran zaman. Dan akhir sekali, relevan. Apa yang pelajar kita belajar mesti betul-betul berguna untuk dunia sebenar. Matlamat utamanya, untuk lahirkan generasi yang sejahtera, beradab dan penuh keyakinan diri. Salah satu hasil yang paling jelas, kita nak kurangkan kadar keciciran murid secara drastik. Bukan itu sahaja, kita sasar kualiti pendidikan yang setanding dengan peringkat antarabangsa. Macam mana nak capai semua ni? Ada 3 strategi teras yang akan jadi panduan kita. Strategi pertama, kita kaji semula dan perkasakan dasar sedia ada, terutamanya dalam subjek kritikal. Strategi kedua pula, kita akan perkukuhkan lagi struktur sekolah kebangsaan, termasuk penawaran bahasa tambahan. Dan yang ketiga, kita mantapkan sistem pentaksiran, iaitu cara kita mengukur kemajuan pelajar. Semuanya ini akan disokong oleh satu pemboleh daya yang penting, indeks prestasi dalaman yang bersepadu. Jadi, apakah sebenarnya aspirasi akhir yang ingin kita capai? Kita akan rungkai lagi dalam siri seterusnya.